Senang tak untuk ingat ciri-ciri ECG yang kita boleh lihat pada pesakit yang kita suspek mempunyai pericarditis? Ingat mnemonik ini. Yang pertama, peri. PR elevation, revert inferior. Bermaksud, kita akan lihat adanya PR segment elevation dekat lead AVR dan kita akan lihat adanya reciprocal PR depression di inferior leads. Itu yang pertama. Yang kedua adalah CAR, concave ST elevation, absent reciprocal. Kita akan lihat generalized ST elevation dalam bentuk concave manakala tidak adanya absent reciprocal yang boleh dilihat. Yang ketiga adalah DI. DI di sini adalah degree of ST elevation dekat mana? Dekat inferior leads. So, kalau pesakit yang infarction, MI, the degree of elevation biasanya lead 3 dia lebih tinggi daripada lead 2. Manakala in pericarditis, the degree of ST elevation di lead 2 adalah lebih tinggi daripada lead 3. Itu yang ketiga. Yang seterusnya adalah TI, the dynamic changes of the pericarditis. Dia bermula dengan concave ST elevation, kemudian berlalunya masa dia akan flatten the ST elevation jadi ST isoelectric dan seterusnya akan jadi T inversion. Jadi kalau ada T inversion with ST changes, sama ada ST elevation ataupun ST depression, itu adalah MI punya changes. Manakala jika ianya T inversion sahaja dengan isoelectric ST segment, maka ianya suggestif untuk mengatakan is a changes daripada pericarditis. Okey, TI, T inversion, isoelectric light. Yang seterusnya adalah S. S di sini ada 2 S. S yang pertama adalah sporadic sign. Sporadic sign ni adalah downsloping of TP segment. Itu yang pertama. Yang kedua adalah STT ratio dekat V6 more than 25%. Itu sahaja. Semoga membantu.